Golden Garuda Hotel. Dorong. Kasih dorong. Welcome drink. Ya. Ada nombor ke? Kita foto-foto. Oh, diminum dulu Mbak pemberinya sambil nunggu. Garuda Hotel. Zu duduk tingkat 3. Lepas tu dia cakap, mohon maaf bu, belum ada lift. Okey, beres, tak apa. Sebab hotelnya selesa lah. Tempat Hotel Zu ni dengan masjid berapa nama? Ibrahimiyah. Cepatlah. Kabar je lah tengok video Abdul Rahman. Hamid, kita tengok masjid benda. Hotel Zu duduk ni dengan Masjid Raya Baitur Rahman tu dekat sangat. Boleh pergi jalan kaki je. Tak sampai pun 500 km. Tak sampai, dekat. Lepas tu ni tandas. Zu baru sampai ni. Tandas. Zu sewa 2 malam. Zu rasa Zu nak 1 malam lagi. Biar jadi 3 malam je kat sini. Tengok dulu lah. Jangan aja lah. Sekitar Masjid Raya Baitur Rahman. Kat sana tu kenapa pula Zu ni cakap Indonesia? Dekat sana tu kan nampak tu kan, itu masjid tu. Zu nak ke sana lah. Sekarang ni jam 7.34. Apa yang sikit? Dah mainan. Ha? Atas tombok besar. Masjid cantiknya. Ada orang ngajar kuliah. Cantiknya masjid pada waktu malam. Zu nak cari ni Toko Happy, tapi jauh, tak ada sekitar ni. Zu nak beli SIM card. Kalau dekat Hotel Zu duduk tu dah ada wifi, tak payah. Cuma nak jalan-jalan ni Zu nak belilah SIM card tu. Cantiknya masjid ni kan, besar. Dan ada ustaz mengajar. Bagus. Macam Ganung. Dah melintasi jalan yang tak berapa sibuk. Masjid. Zu nak ke masjid. Zu nak solat